Ini kita nak buat island hopping di Mersing. Kali ni kita akan singgah 4 buah pulau dan memang plan kita simple je, nak menikmati laut, berenang, snorkeling dan tengok apa yang menarik dekat pulau. Tak ada nak kejar masa sangat, kita santai-santai nikmati perjalanan, tengok pemandangan dan kalau jumpa spot yang cantik, kita berhenti dan explore. Yang penting hari ni kita nak masuk air. Jadi kalau korang nak tengok macam mana perjalanan kami island hopping di Mersing, dari naik boat sampailah ke 4 buah pulau, jom ikut kami sampai habis. Assalamualaikum guys, hari ni kita akan pergi mana? Island hopping. Last kita pergi island hopping pada honeymoon tahun 2012 kot, 2011, 2014 2013, 2012 macam tu. So ni 2026 kita ulang kembali trip island hopping di Mersing. Okey, jom kali ni kat Mersing, let's go. Sampai je kami di Mersing Harbour Centre, rupanya dah ramai yang menunggu. Suasana pagi tu memang agak meriah. Ada yang dah siap dengan beg, ada yang dah tengah tunggu boat, ada juga yang nampaknya memang dah tak sabar nak mula island hopping. Mersing ni memang antara tempat yang popular untuk trip island hopping. Banyak pilihan trip yang kita boleh ambil, termasuk day trip macam yang kami buat hari ni. Yang menariknya, kos pun masih boleh dikatakan berpatutan. Jadi tak semestinya kena bermalam di pulau untuk menikmati pengalaman macam ni. Dah ready ke? Tak sabar. Tak mabuk laut kan? Sabar lah. That don't mean my mind has changed. You know I want. Jalilah. Okey, naik boat. Banyak dah saya. Saya ni ada 8 boat. Yang paling cantik. Yang paling cantik. Nak bagi akak-akak perempuan naik boat. Okey, Bumblebee 2. Bumblebee 2 perempuan. Kita dah menuju ke boat ni guys. Okay, ready. Sampai masa yang ditunggu-tunggu, akhirnya kita dah boleh naik boat. Jadi kita semua pun bergerak ke jeti dan guide telah pun susun kami ikut kumpulan masing-masing. Masing-masing pun dah mula bergerak ambil barang dan cari tempat di dalam boat. Suasana masa ni memang agak meriah. Ada yang dah siap dengan life jacket, ada yang sibuk nak pastikan barang masing-masing tak tertinggal dan nampaknya ramai yang memang dah tak sabar nak naik boat. Kak, kita akan pergi berapa pulau ni kak? 4 pulau. 4 pulau 4 pulau, 5 checkpoint. Okay. Pulau pertama kita akan pergi ke Rawa. Alright. Kedua kita akan pergi ke Pulau Tengah. Alright. Kemudian kita akan pergi ke Pulau Hujung.
makan tengah hari kat sana. Kita ada satu checkpoint snorkeling dekat inside Pulau Besar. Last kali kita akan naik kampung Pulau Besar. Okay guys, macam tu itu dari kita hari ni. So korang jangan lupa subscribe channel ni, channel Razik Khalid. Okay. Sekarang ni kita berada dekat Pulau Rawa. Ni adalah first checkpoint kita. Pulau Rawa ni adalah salah satu private island yang terdapat dekat Kepulauan Mersing ni lah. Kenapa dia private? Sebab dia adalah kepunyaan Sultan Johor. Okey. So dia cuma ada 2 resort saja. Yang warna hijau ni, bangunan yang warna hijau ni adalah Rawa Safari. Kemudian dekat ujung depan sana ada satu lagi resort, nama dia Alam Rawa. Dia cuma ada 2 resort saja. Dekat sini memang agak pricey sikit. Kita semua sebenarnya boleh je kalau nak duduk kat sini nak pindah. Dia ada halangan. Masalahnya kita ada duit dengan tak ada duit je lah. Sebab package dia agak mahal sikit. Kebanyakannya yang duduk kat sini memang bukan lokal lah. Ada je lokal yang duduk. Package dia harga dalam 3 hari 2 malam 5,000 ke atas macam tu. Air mineral dia pun agak mahal sikit kat sini. Roti canai dia pun agak mahal kat sini. Kenapa? Sebab dia tak ada sumber air yang bersih. Air yang bersih dia dibawa daripada darat ke pulau. So sebab tu dah dia agak mahal sikit. Ni guys, kita tak boleh turun, kita boleh ambil gambar je. Dalam ada air mineral, tak. Boleh ambil. Kau boleh ambil air. Satu malam 5,000 kan. Oh nak baik macam roller coaster ni boy. Oh abang ni belanja banyak. Itu dia. Semakin dekat dengan Pulau Tengah, air laut jadi semakin biru kehijauan. Dari jauh dah boleh nampak pantai yang tenang dengan pasir putih yang cantik. Suasana dia memang lain macam, rasa macam betul-betul jauh dari kesibukan dunia. Dan bila kaki jejak di Pulau Tengah, memang jelas ini antara tempat yang paling tenang, cantik dalam trip kita hari ini. Okey, semula. Okey. Alhamdulillah. Ejak lagi.
Baik-baik. Let's say terjatuh masa tengah snorkeling, korang just bagi tahu dengan kita orang untuk kita orang turun ambil dekat bawah. Tapi sekiranya tempat tu terlalu dalam, tapi okey lah, so far dekat sini air cetek, kita boleh cari sampai jumpa. Kalau jatuh tempat yang tak jumpa, korang kena ganti satu set serangga. So jaga baik-baik saiz muka daripada start kita bagi ni. Tarik getah yang belakang untuk longgarkan. Okey, bila dah longgar, Allah, ada iklan pula. Okey, bila dah longgar, handphone aku daripada tadi punya macam ni Bila dah longgar, getah hitam ni korang pakai pastikan betul melekat dekat kulit muka macam ni. Hidung mesti dekat dalam. Bernafas automatik terus guna mulut bila korang dah pakai mask ni dekat muka. Okey? Ya. Iya dia manis. Itu. Bawa target ke bawah. Video saya. Ha? Satu, dua, tiga, lompat. Jom kita. Akhirnya sampai juga masa yang kita tunggu-tunggu. Kali ini kami terus terjun ke laut untuk snorkeling. Air memang jernih. Dari atas pun dah boleh nampak ikan berenang di sekeliling. Masing-masing memang dah tak fikir panjang. Life jacket siap, Google pun dah pakai, terus turun ke air. Bila dah berada dalam air, memang rasa lain macam. Tenang, sejuk dan boleh nampak kehidupan laut dengan lebih dekat. Tak perlu fikir apa-apa dah. Just berenang, snorkeling dan kita enjoy laut. Kalau ni akan nak tengok apa ni. Okey, okey. Maaf, tangan. Okey, gerak dah tu, Ya, go. Bagus. Jauh je. Tak video Ustaz. Tak video. Tak pasti ni apa? Gerang, jom snorkeling. Sana. Dah cuci. Cuci. Okey. Saya jom pegang pelampung. Kau tak nak main lompat? Apa pula? Tengok dia dah tahu. Dapat ke sini dia main. Lompat daripada Dari atas bang. daripada bot. Oh yo. Bot tu. Dari TV tu. Nak bang? Jom. Kalau nak jom. Boleh. Boleh Lepas tu kita nak main yang mana dulu ni? Kita main yang lompat dulu boleh? Lompat dulu. Okey. Ya, okey. Abang tak pegang. Bawa. Okey.
Tadi tak ready tutup hidung. Masuk air laut. Masak air tak? Dia hitam. Ada. Boleh tengok. Abang punya sekali. Tali depan. Selepas puas snorkeling untuk sesi pagi, akhirnya sampai masa untuk kita naik ke pulau besar pula. Perut pun dah mula lapar. Maklumlah, dari pagi lagi kita dah turun naik bot. Berenang dan snorkeling memang cepatlah rasa lapar. Jadi kali ni kita singgah di pulau besar untuk makan tengah hari dan rehat sekejap sebelum kita sambung aktiviti petang. Suasana dekat sini memang cukup santai. Sambil makan, boleh tengok pemandangan laut dan pulau-pulau di sekeliling. Memang ngam untuk recharge tenaga. Lepas dah kenyang dan rehat sekejap, kita tak tunggu lama. Kita terus bergerak ke spot snorkeling yang kedua, masih di sekitar pulau besar. Orang kata spot yang kedua ni lebih menarik, terutamanya corak dan bentuk karang yang ada di bawah laut. Jadi kita nak tengok sendiri betul ke tak cerita tu. Kalau betul cantik, memang berbaloi kita sambung snorkeling untuk sesi petang ni. Jom turun sekali lagi, tengok apa yang ada dekat bawah sana. Satu kepala RM1,000 Okay. Kita. Woi. Mana dia? Kat sini macam okey sikit. Apa tu je kak? Oh, dah ambil gambar boleh.
Boleh tak bahaya ke awak pegang macam tu? Boleh, ni orang profesional je boleh. Sebab kan saya geng saya ni. Oh, dia gerak. Dia duduk. Kita tengok tu dia ni mata tu. Macam mana nak kena pegang? Dia kalau tercucuk duri-duri ni. Mata tu kena. Jadi Ya, kena dah ke? Duri ni mudah patah tau. Oh, bahayanya. Bila terkena, kita tak boleh cabut. Oh yo, kalau cabut. Salah satu caranya kita kena ketuk, kasih duri ni hancur dalam daging kita. Oh yo. betul awak buang dalam ni juga. Mana? Tak apa ni. Kalau dia tak terkena apa dah, cuma kalau kita tersentuh dia je. Oh. Apa punya ni? Apa punya ni? Ui. Okey. Okey. Dalam kat situ korang. Jom, kita balik. Okey, habis dah ke? Pak, pasang tali bawah tak? Cepat kali lah pegang ke saya tali bawah ni. Ini atas tu tak betul. Dah ke atas dah.
Baru nampak. Hai, tak turun dah ke? Akhirnya sampai juga ke penghujung perjalanan kita untuk hari ini. Dari pagi tadi kita dah naik bot, singgah dari satu pulau ke pulau yang lain, berenang, snorkeling dan menikmati keindahan Laut Mersing. Walaupun badan dah mula rasa penat, tapi memang puas hati. Lagi-lagi bila dapat tengok sendiri kejernihan air laut dan keindahan dunia bawah laut. Bagi saya, trip macam ni memang sesuai kalau nak luangkan masa bersama keluarga atau kawan-kawan. Tak perlu percutian yang terlalu lama, 1 hari pun dah cukup untuk kita lupakan sekejap kesibukan dan menikmati suasana laut. Dan yang paling best, pengalaman hari ni bukan sekadar tentang pulau-pulau yang kita singgah, tapi tentang perjalanan, gelak ketawa dan momen yang kita cipta sepanjang trip. Jadi tamatlah sudah day trip Island Hopping Mersing untuk kali ini. Terima kasih sebab ikut perjalanan kami dari awal sampai akhir. Kalau korang suka video santai macam ni, jangan lupa support channel kita. Kita jumpa lagi dalam perjalanan dan adventure yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.